Bazar Tebing Dato' On. Jom tengok apa ada dan harga dia macam mana. Laksa sarang burung. Yes. RM12. Sini jual kunafa bakar arang. Harga dia RM25 ada, RM35 pun ada, RM40 pun ada. Harga macam mana bang? Yang macam kap sini RM5. Yang bungkus macam gini pun RM5 bang. Bang, ayam gunting berapa harga bang? Satu RM10. Buat resepi yang terbaru lah. Ayam goreng merah dakcik. Harga RM12. Bang jual apa bang? Nasi cabu Harga macam mana bang? Harga ada 10, ada 15. Kak, nasi ayam ni kira macam mana kak? Satu RM8. Ayam salai, itik salai, daging salai, keli salai. Harga macam mana bang? Ayam dengan apa tu? Itik. Okey. Satu set 20. Untuk daging 18, keli 12. Siap ulam, telur masin semua bang. Kopi barista pun ada jual. Yang ni diorang punya harga. Okey kak, akak jual apa kak? Kita ada jual tahu bergedil, kita ada jual Vietnam roll. Ni air green tea. Ni air soya. Betul. Ni harga dia. Bubur pulut hitam, bubur jagung Bali, bubur caca, bubur butir nangka, pengat labu, pengat pisang. Harga macam mana bang? Nasi bekas RM5, RM3.15. Beratur panjang. Taco Loco Boys. Tu diorang punya harga. Kak jual apa kak? Saya jual nasi ambang. Nasi ambang kita RM10 je. Bang, kami bakar ni kira macam mana bang? Okey, satu serve harga RM25, kita bagi free satu nasi lemak. Okay bang, harga macam mana bang? Satu RM5, beli 5 RM20. Pizza bakar fresh. Harga macam ni. Popeyes Chicken Prosperity, Popeyes Carbonara, Popeyes Cheesy Crab, Beef Bulgogi. 3.10, ada 4.10. Lumpia goreng. Ini dia punya saiz. Harga dia macam ni. Mi kawah udang. Harga macam mana? Satu RM10. Bang, ni roti john apa ni bang? Roti john ni daging bang. Berapa harga bang? Daging 12, ayam 10 bang, sini. Bang, murtabak kira macam mana bang? Okey, murtabak daging ayam biasa 15, cheese 19. 15 kan? Okey, sini ada nasi ganja. Kak, nasi ganja tu kira macam mana kak? Satu set 16. Boleh dapat paru atau ayam, bending, telur masin, dada. Tepung pelita. Kak, mana tepung pelita kak? Habis. Dalam satu paket ada 5 biji RM6. Sate kambing, sate ayam, sate daging. Tak kira sate apa pun, RM1.6. Okay, bestnya pasal bazar kat tebing ni, setiap stall tu jual makanan yang berbeza-beza. Jarang stall jual menu yang sama. Tapi korang rasa harga dia mahal ke murah?